Boleh nampak ke slide saya? Okay, Nampak? sudah. Tu nak saya buka. Betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Siti Aisyah binti Abdul Aziz. Hari ini saya akan menyampaikan tentang cabaran menentukan kadar dan kaedah zakat dalam instrumen keuangan Islam. Sebelum itu, saya dari Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis, Malaysia. Dan saya tidak keseorangan membuat slide ini. Saya juga bersama Nur Iman Safia bin Umairah, Anis Alia dan juga Muhammad Lutfi. Okey, seterusnya kita tengok kepada background perkembangan pesat instrumen keuangan Islam seperti saham patuh syariah, sukuk dan unit amanah telah mengubah cara umat Islam mengurus dan melabur harta. Walaupun instrumen ini mematuhi prinsip syariah, penentuan kadar dan kaedah zakat menjadi semakin kompleks kerana sifat aset yang tidak sama dengan harta tradisional. Maksudnya kat sini, perkembangan pesat instrumen kewangan seperti saham patuh syariah, surut dan unit amanah ini telah mengubah cara umat Islam mengurus dan melabur harta mereka. Namun begitu, penentuan kadar dan kadar zakat menjadi lebih rumit kerana bentuk dan ciri aset ini berubah daripada harta tradisional. Contoh dia, emas dan wang tunai. Nilai pelaburan boleh berubah-ubah dengan cara pemilikannya dan menyebabkan pengiraan zakat memerlukan kefahaman yang lebih mendalam. Seterusnya kita tengok problem statement. Tiada keseragaman kaedah pengiraan zakat bagi instrumen keuangan Islam antara institusi zakat. Perbezaan pandangan fiqh dalam penunaian zakat. Okay. Dekat sini kita ada 3 objektif. Yang pertama, mengenal pasti cabaran utama dalam penentuan kadar dan kaedah zakat instrumen keuangan. Kajian mengenal pasti cabaran seperti perubahan nilai aset perubahan, pelaburan, perbezaan kaedah pengiraan, isu penentuan nisab serta tahap kefahaman masyarakat yang rendah terhadap zakat pelaburan. Yang kedua, kita tengok kat sini menilai pendekatan fiqh yang digunakan dalam pengiraan zakat pelaburan. Pendekatan fiqh yang digunakan adalah berdasarkan prinsip an-nama, al-atam dan qiyas kepada zakat perniagaan serta zakat wang simpanan dengan kadar 2.5%. Dekat sini maksud prinsip an-nama adalah pertumbuhan harta. Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang adalah tertakluk kepada zakat. Instrumen keuangan Islam seperti saham, surut dan unit amanah memenuhi ciri-ciri kerana ia berpotensi menjana keuntungan. Seterusnya prinsip al-atam iaitu pemilikan sempurna. Zakat diwajibkan ke atas harta yang dimiliki secara sah dan sempurna oleh individu. Pelaburan keuangan Islam dianggap milik sempurna apabila pelabur mempunyai kawalan penuh terhadap perdagangan tersebut. Seterusnya, mencadangkan penambahbaikan bagi mewujudkan sistem zakat yang lebih jelas dan seragam. Kajian mencadangkan penyeragaman garis panduan zakat, peningkatan pendidikan zakat serta penggunaan teknologi digital bagi memudahkan pengiraan dan pembayaran zakat. Seterusnya, research question. Apakah cabaran utama dalam pengiraan zakat bagi instrumen keuangan Islam? Di sini saya sudah bagi jawapan kepada soalan tersebut. Cabaran utama ialah ketidakseragaman kaedah pengiraan, turut naik nilai pasaran aset, kekeliruan dalam penentuan nisab dan haul,
serta kekurangan panduan dan jelas daripada institusi zakat. Yang kedua, apakah kaedah fiqh yang sesuai digunakan bagi menentukan nisab dan kadar zakat? Jawapan dia, kaedah yang sesuai ialah kias kepada zakat perniagaan dengan mengambil nilai pasaran semasa pada akhir haul dan mengenakan kadar zakat sebanyak 2.5%. Soalan yang ketiga, bagaimanakah garis panduan zakat boleh dikemaskan untuk meningkatkan pematuhan? Garis panduan boleh dikemaskan melalui penyelarasan fatwa antara institusi zakat, penggunaan sistem pengiraan digital dan peningkatan pendidikan serta kesedaran zakat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita tengok literatur review. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa instrumen keuangan Islam memenuhi kriteria Mazakawi kerana mempunyai nilai ekonomi yang potensi pertumbuhan. Prinsip fiqh seperti An-Nama, Al-Mi'atam, kias kepada zakat perniagaan serta pendekatan maqasid syariah menjadi asas utama dalam pembincangan zakat aset keuangan moden pada zaman sekarang. Seterusnya, metodologi. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian keperpustakaan. Analisis dibuat terhadap kitab fiqh klasik, penulisan kontemporari, fatwa dan garis panduan institusi zakat. Selain itu, data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS bagi mengenal pasti cabaran praktikal dalam pelaksanaan zakat. Seterusnya kita tengok kaedah dan formula pengiraan zakat pelaburan. Kat sini saya datangkan 3, iaitu yang pertama nilai pelaburan, kedua keuntungan sahaja dan yang terakhir penentuan nisab. Kat sini saya juga dah bagikan formula modal tambah keuntungan. Kemudian keuntungan tu zakat 2.5% kita didarabkan atau dikali dengan nilai perdagangan semasa tambah dengan keuntungan bersih. Barulah kita dapat jumlah zakat yang kita kena bayar. Yang kedua, keuntungan sahaja. Zakat yang kita kena bayar iaitu 2.5%, kita kalikan dengan keuntungan bersih tahunan. Dan juga penentuan nisab ni mengikut nilai emas. Emas semasa adalah emas yang kita perlu bayar mengikut gram adalah 85. Jadi nisab kita 85 gram dikalikan dengan 300 dapatlah jumlah RM25,500. Seterusnya kita masuk discussion. Dapatan kajian selari dengan pandangan ulama kontemporari yang mengiktirafkan aset keuangan moden sebagai harta zakat. Kias kepada zakat perniagaan didapati paling praktikal dalam menangani turun naik nilai aset. Walau bagaimanapun, perbezaan pendekatan antara institusi menuntut penyeragaman garis panduan bagi memastikan keadilan, kemudahan dan pematuhan yang lebih tinggi. Oleh itu, kesimpulannya, kajian ini menegaskan bahawa zakat ke atas instrumen keuangan Islam adalah sah dan selari dengan prinsip syariah. Cabaran utama terletak kepada aspek teknikal, peraturan dan kefahaman masyarakat. Penambahbaikan melalui penyelarasan garis panduan dan penggunaan teknologi amat penting bagi memastikan zakat terus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi moden. Sini saya datangkan rujukan yang kami buat untuk dapatkan kajian ini. Sekian, terima kasih.